Saya nak dengar Ulu Terengganu pergi Putrajaya bagi tahu penjawat awam saya tak setuju projek perumahan penjawat awam. Itu untuk satu projek mega, ni tak termasuk lagi projek yang dirancang untuk Kota Madani. Bukankah tindakan kerajaan ini, berbelanja besar ini sesungguhnya tidak sangat diperlukan? Kerana dengan 17 bilion tersebut sebenarnya boleh membina 340 buah sekolah di seluruh negara. Jadi persoalannya kenapa projek-projek yang tidak begitu penting, yang tidak mustahak, masih lagi kerajaan berbelanja dengan mewah, memandangkan ada lagi projek lebih penting yang perlu diutamakan. Terima kasih, Jadi Ketua. Kemudian dikritik lagi Kota Madani. Kota Madani ini Perbadanan Putrajaya yang buat, bukan kerajaan, bukan dana kerajaan. Itu satu. Keduanya, yang nak marah sangat kepada pegawai kerajaan, mengapa? Kota Madani itu untuk 10,000 rumah pegawai kerajaan. 10,000 rumah pejabat awam di sekitar Putrajaya, kerana sekarang ini kita tak dapat menampung. Bukan kota mega, ini bukan Twin Tower. Ini kota, cuma kota oleh kerana dia baru didirikan, dia mesti smart city. Friendly dari segi AI-nya dan indah. Apa salahnya? Tetapi 10,000 itu pejabat awam. Saya nak dengar Ulu Terengganu pergi Putrajaya bagi tahu pejabat awam saya tak setuju projek perumahan pejabat awam. Ketua, kita tak marah kepada pejabat awam. Tak marah pun. Cuma duit tersebut. Itu saya sudah jawab. Ulu Terengganu ni dia tak dengar. Saya ada jawab, kata Kota Madani 10,000 untuk pejabat awam, a modern smart city in Putrajaya. Baik, saya jemput Gopeng.